Depan ni memang kena full throttle lah, full pedal lah. Oh, tu. Belakang tu dah sama, Supra Putra, tapi Supra tayar pecah. Pokemon tu kan. Best macam ni. Honda. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Aku name host korang, host favorite korang, host motorsport korang. So hari ni guys, kita dekat mana guys? Belakang name ni main pit Sepang F1 Circuit. Kita bawa Putra, kita bawa Supra. Belakang tu dah sama, Supra Putra, tapi Supra tayar pecah. Pokemon tu kan. Tak sempat. Maknanya Allah dah cakap, kau bawa Putra aja hari ni. Malam ni kau bawa Putra. So kenapa dia kata alhamdulillah agak tak kena dekat dalam Sepang. Kalau kena dalam Sepang, kita punya speed maybe 180, 200. Kalau dia pecah kat dalam Sepang, sama ada kita berpusing atau kita langgar barrier atau kita masuk gravel. So kereta pun rosak. So alhamdulillah jugalah pecah dekat tol tadi. Dan gigihkan juga bawa. Nasib baik rim ni okey. Tapi kita ada backup plan. Putra all wheel drive, sentiasa tak buat masalah. Alhamdulillah. Alright guys, macam korang tahu, kalau yang korang follow IG Name 199, Name Azad, tayar ni 4 tahun. Name baru tukar tayar baru kan. PS4S Michelin. Previous pun dia pakai PS4S juga sebab dia suka dia punya comfort. Tayar ni kenapa dia tukar 4 tahun? Sebab tayar ni mahal. Dia rim 19. Belakang 295, depan 265. Tapi korang tengoklah tayar ni tebal lagi. Punca dia satu je guys, ada besi kat fender ni. Besi ni terkena tayar lalu dia bocor. So memang tak ada rezeki lah. Dan jadi kat tengah jalan okey lah, sebab tengah jalan tadi slow. Kalau jadi kat dalam Sepang memang dia pun tak tahu nak cakap apa. Alright, tadi masa keluar kita daripada Putra Heights pergi ke Dengkil, isi minyak semua tak ada masalah. Beli jajan-jajan sikit, beli air kosong, air mineral. On the road tu dengan member Evo Amin, konvoy, sampai depan tol tu tarik sikit, jalan berjut. Benda besi ni terkena kat tayar ni. So itulah kehidupan. So esok kena cari kat tayar baru satu. Dan ni kena gosok benda yang tajam ni. Supra tak ada rezeki lagi yang kau nak masuk track Sepang ya. Tak pernah masuk ni. Kau nak first time nak masuk tapi tak ada rezeki. Tapi tak apa, kita enjoy dengan Putra. Supra Putra bunyi sama je. Alright. Kita jangan ambil slot sama dengan ni, Beb. Nanti kita tampar. Kau turun esas, dah tahu lah. Aduh. Bawa kita apa ni? Macam sebab nak suruh dia buat YouTube. Tak macam. Kita bagi tahu peminat. Bagus lah. Sebab nak dapat job MC tak ada. So kita bagi tahu peminat. Update semasa. Kena update lah. Kira pasal rekod tu, oh my god. Oh my god. Ni belaju. Baju je ni. Ini outfit paling santai nak trade day. Outfit paling santai. Ini super santai mana? Belanja sikit. Santai, paling santai. Kita nak tengok orang kaya dia macam ni. Dia tak payah pakai ni. Biasa. Tak ada zip je. Kalau zip pun macam haji. Asyik tak kau zip. Alright guys, tadi kita dah briefing, uncle dah briefing macam mana lampu kuning, merah, hijau. Tapi dekat Arenar tadi kita nak towing tayar ni pecah, tayar Supra. Towing bagi tahu hujan lebat. So macam hujan tu pergi ke sini. So tak boleh buat apa. Ni kita tengah tunggu towing dengan si Ibu Amin. Macam mana pula ada photoshoot hujan-hujan ni. So tengah tunggu towing sampai, kita naikkan Supra, lepas tu kita terus naik Putra masuk. Ni dia nak jadi Cikgu Choi, Cikgu Faris. Nak tengok macam mana dia bawa kereta. Jom.
driver dah. Apa ini? Sabar, tunggu. Lagi masuk balik. Sebab apa bang? Tak tahu. Tiba-tiba gelap. Tak payah elektrik bang. Sepan terkejut, coy nak masuk. Wah. Macam mana ni agam kena kacau. Okay, kalau tak nak buka gabus, kita buka aircon Four wheel alhamdulillah senang nak bajet. Kita boleh santai. Okay, ni half track je. Okay, half track. Kita keluar, kita off aircon, kita nak tarik. Water time okey, all time okey. Kita buka aircon balik, bagi jangan kabus. Okay, slow down, masuk dalam. Naik ke boleh main. Nazri Performance Shop. Okay. Jerin tu wheel, Chang. Okay. Kita tadi first round kita bawa kereta Faris Azri. Sekarang dia dah keluar sendiri Evo dia. So tadi dia nak pergi ke depan, alang-alang tu nampak track pun hijau. Hujan pun kurang sikit, tapi tak apa, berbekalkan all wheel drive. Kita tak ada hal guys. Nanti ni bagi footage daripada Meta, korang boleh tengok. So oil temp cantik. Tadi naik 102. Water temp champion lah 82. So far so good. 2 hari lepas tu ke semalam genting. Hari ni track day Chill. So okay. So lepas ni kita nak tengok kancil pula beraksi. Padu tak padu? Okay guys, jom. Macam mana dia naik ke ni?
Timbang sikit. Saya ingat laju sangat. Saya je. Tak adalah laju mana. Boleh lah tak nak lawan tu kan. Bagi sebulan dua nanti. Sebulan dua lagi kira NIM ni kira saya punya makanan. Tapi hujan. Kalau tak hujan okey. Dia pasal hujan bang. Corner slow sikit lah. Tapi depan ni memang kena full throttle lah. Full pedal lah. Oh tut. Orang nampak berantu. Oh nantu. Alright guys, kita pun dah jam 4.20 ni. Kira last session lah. So, macam mana Faris? Kita punya first time masuk Sepang. Best, dapat makan Honda, best. So, yang ni half track tau. Nanti next kita kena buat yang full track punya. Full track punya soon insyaAllah. Kita akan bekerjasama dengan pedal to metal, menghasilkan lagi besar, lagi best. Okay. Apa ni, Evo okey tak? Best, macam ni. Honda? Alright. Okay, untuk Putra all-wheel drive kita, nampak gaya semua okey, tak ada masalah. Champion berapa kali lap semua okey. Supra je tak okey, tayar pecah. So kita akhiri hari ni dengan orang kata apa, sukses lah. Kita tak masalah, kita pun nak pergi kedai minum dan kita sambung balik rutin kita macam biasa. Jumpa korang lagi next episode, okay? Bye-bye. Okay guys, it's a wrap. Kita dah settle pedal to metal. Kita start pukul 11 malam, 15 hari bulan. Kita habis 16 hari bulan pukul 5 pagi. So hari ni aku tengok ramai enjoy. Lepas tu slot penuh. Lepas tu korang enjoy video ni, tengok sampai habis. Sebab layout kita ni, kita pakai layout North Track. So front straight tu kita bagi nama Mara Straight. Turn 1, turn 2 kita panggil Gotong Hairpin. Lepas tu turn 3 high speed, ke arah high speed. Turn 4 SPE highway. Lepas tu ujung sekali turn 6 kita panggil dash loop. Korang tengok layout ni memang best. Dia orang ni pun gila-gila, tak kira hujan apa, pening aku nak tengok. So guys, see you next volume pedal to metal, okay? Tunggu.